Okey, insyaAllah malam ni kita buat satu tajuk Tamadun Melayu melampaui Rom. Fakta atau berklaim. Tajuk ni sedang berlegar di media sosial. Baru ni lebih-lebih lagi satu hipotesis yang dibuat oleh Profesor Soleha yang mencetuskan satu pendapatan sama dengan orang umum ataupun orang-orang akademik. Ya, tapi kali ini kita dengan kupasan lagi daripada Cik Dek, Tamadun Melayu melampaui Rom, fakta atau overclaim. Mungkin overclaim tu kita nak cakap sekadar overclaim tu sekadar kita panggil apa? Tajuk catchy lah kan. Tapi kalau kita dalam bahasa akademiknya kita tak panggil lah overclaim. Kalau bahasa akademik kita panggil educated guess, okey, ataupun kita panggil tekaan yang berasas. Jadi, adakah tamadun Melayu ni yang melampaui Rom ni adakah satu fakta ataupun satu tekaan yang berasas? Macam tu kan. Okey, saya mempersilakanlah Cik Lid untuk memberi sedikit ulasan, insya-Allah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Faiz dan TV Sufi kerana sudi menjemput saya pada malam ni untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Dengar ke? Jelas Jelas. Okey. Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak buat disclaimer. Mula-mula sebelum tu, saya ni bukan pakar sejarah, bukan tokoh akademik mana-mana. Tetapi pada malam ni saya hadir sebagai seorang penulis dan peneliti lah. Nak kata pengkaji pun tidak lah. Tapi kita bercakap daripada sisi dan sudut pandangan yang berbeza untuk kita melihat bagaimana hikmah di sebalik polemik ataupun kontroversi yang sedang berlaku ataupun isu yang sedang berlaku ni. Kita tak mau tenggelam dalam polemik, dalam perbahasan yang memenatkan minda dan jiwa kita ni dengan orang kata kita pun tak sudah-sudah dengan pelbagai polemik. Tapi malam ni kita nak lihat daripada sisi yang berbeza. Kita nak melihat yang positive side, yang indah-indah. Kat mana yang bagusnya polemik ini sebenarnya? Di manakah hikmah terbesar di sebalik kontroversi yang sedang berlaku ini? Yang Allah hadirkan kepada kita, sebenarnya kita perlu melihat pada kacamata yang indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih mereka yang join pada malam ni. Sebenarnya saya nak bercakap lama lah sebenarnya. Tahan-tahan je tentang topik ni. Saya pun sebab kita memang ada satu webinar yang akan kita buat. Akar dan juga MGL akan buat satu webinar khusus tajuk ni. Dan malam ni kesempatan ni kira saya nak bagi bunga-bunganya lah, teaser-teasernya, sebab kita ada masa dalam 30 ke 45 minit je malam ni. Tapi pada malam ni pun insya-Allah saya nak bagi satu konten ataupun pencerahan yang dapat membuka minda kita. Insya-Allah webinar kita nanti akan kita buat dalam 6 Disember nanti insya-Allah. Dan kita menjemput Dr. Azmi daripada USM untuk mengupas tentang fitnah sejarah yang berlaku sepanjang tamadun peradaban alam Melayu ni, khususnya daripada orientalis, penjajah dan kolonial. Memang menarik. Tapi malam ni kita nak fokus apa yang tajuk yang dibawa oleh TV Sufi pada malam ni, bahawa Melayu dan juga Roman itu kita claim ataupun isunya bermula apabila dakwaan yang sebenarnya dakwaan seorang tokoh akademik ni memang melalui beberapa orang kata prosesnya lah. Dia bukan orang kata petik daripada langit ke. Kita tak fikir tokoh profesor yang bercakap tu dia memang petik-petik. Dia basically memang dia berhujah dengan apa yang telah dia alami, dia tekuni dalam perjalanan dia. Walaupun dalam bidang bahasa, dalam bidang kitab Arabik klasik, dan juga dia meneliti beberapa sumber-sumber sekunder daripada teks-teks orientalis juga. Jadi semua itu telah menjadikan dia membentuk pandangan sarwa dia sendiri, world view Prof sendiri. Jadi sebab tu dia mengeluarkan dengan orang kata contention dia ataupun hipotesis dia, tekaan
akademik dia kata ini dia. Jadi dia mengeluarkan, kalau kita istilah saya lah kan, dia mengeluarkan dia punya pandangan dia, pendapat dia. Dan kita kenal Prof Soleha ni, saya sendiri bersama dengan Izzuddin Al-Jitrawi, kita pernah berada pada pentas yang sama, dan kita tahu bagaimana karakter Prof Soleha ni. Dia memang orang darah pejuang lah, orang Patani, darah pendekar, seri orang kata darah keturunan Jembar ni, Jembar Indonesia, orang Jembal, orang Patani lah, orang Patani. Jadi memang dia kalau bercakap dengan dia, kita tengok dia punya vibes. Prof Soleha ni memang vibes, energi dia tinggi. Jadi that's dia punya karakter. Tapi apa yang kita lihat sebenarnya yang terjadi, yang kita tengok seperti kontroversi, dan hari ini dia jadi satu fenomena viral dan popular, dan ramai orang, terutama orang-orang yang memang berkelayakan lah, berautoriti akademik, buat podcast yang bercakap, tokoh-tokoh sejarah yang melihat daripada sisi-sisi yang saya nak bintang malam ni, nak tengok daripada lain. Sebab apa yang saya nak cakap dulu, apa yang sedang terjadi sebenarnya adalah, sebenarnya dia menguji kita. Apa yang sedang hadir kepada kita ni, polemik ataupun kontroversi ni, sebenarnya sedang menguji kita, menguji bangsa Melayu kita. Bahawa saya menyaksikan sedang berlaku satu kebangkitan kesedaran. Jati diri bangsa Melayu ni sedang dicabar, sedang dipertikaikan, sejarahnya dan juga jati dirinya. Bukan sahaja di kalangan bangsa lain, bahkan bangsa Melayu yang seperti orang kata memandang rendah ataupun melihat daripada sisi yang berbeza, dan dalam keadaan itu secara tersiratnya dia telah merendahkan sejarah yang boleh dikatakan sebagai pseudo sejarah. Tapi kita jangan melihat dia dengan satu sisi yang membina satu pandangan bahawa kita ni bangsa yang telah orang kata melupakan akar jati diri. Ini menguji kita. Sedang berlaku peralihan itu, sedang berlaku kebangkitan kesedaran, dan sedang berlaku peralihan. Yang tadi kebangkitan, kalau kita tengok sedang berlaku peralihan, paksi kepada melihat sejarah tamadun Melayu ni sedang beralih. Inilah hikmah yang saya tengok apa yang sedang berlaku. Sedang berlaku peralihan yang besar. Orang dah mula bercakap, dan kita sendiri melihat bagaimana bangsa-bangsa lain mula dah komen. Jadi itu merupakan satu trigger, cetusan yang sebenarnya sepatutnya wake up call, membangkitkan kita daripada tidur kita, daripada lena kita, bangsa kita selama ni. Di mana kita? Kenapa kita lemah begitu? Kenapa kita hilang dalam mempertahankan jati diri bangsa kita? Sejarah tu satu hal lain, ataupun apa yang berlaku tu satu hal, tapi kita kena lihat daripada sisi itu. Dan mari sama-sama kita menginsafi apa yang sedang berlaku ni sebenarnya adalah wake up call kepada bangsa kita. Satu panggilan kepada bangsa Melayu kita, yang tak kira daripada Jawanya, daripada Bugisnya, daripada Minangnya, daripada yang berada daripada seluruh pelosok, bukan di Malaysia, alam Melayu ini, bahawa sebenarnya wake up call itu, panggilan itu sedang berlaku. Dan barangkali yang sedang menonton ini pun bukan orang-orang yang bangsa Melayu pun. Mungkin ada, sebab ramai berminat sekarang ni. Bangsa lain dah mula minat. Saya baru tengok ni, baru ni ada YouTube seorang bangsa lain, yang menceritakan tentang sejarah Melayu. So ini sebenarnya satu sisi pandangan yang murni sebenarnya, yang kita harus kembali melihat sejarah besar bangsa Melayu kita. Kita pernah membina tamadun, kita pernah membina peradaban. Mungkin dakwaan itu, ini kita nak cakap. Apa yang berlaku, polemik sedang yang berlaku ini, Prof Soleha yang mendakwa dari segi sudut pembacaan penelitiannya itu, yang mengatakan bahawa bangsa Melayu ini mengajar orang-orang Rom membina kapal, dan kalau kita tengok tarikh dia tu ataupun timeline itu, memang itu bukan sejarah 500 tahun dulu, itu 600 ke 500 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. So maknanya sudah ada interaksi, sudah ada pertembungan, sudah ada orang kata asimilasi, pergaulan. Kalau nak berlaku so-called bangsa Melayu ini mengajar bangsa Rom 600 tahun sebelum Masihi. Dan yang menariknya, bukti itu
Saya temukan dalam sebuah buku, tapi saya tak nak bentang malam ni. Saya nak cerita dalam webinar nanti. Bukti tentang orang Rom itu berperang bersama dengan orang Melayu dan Medis. Orang Melayu, orang dipanggil Malay and Medis, berperang membantu orang, bukan membantu, dia berada bersama peperangan dengan orang Rom. Dia membantu orang Rom dalam peperangan itu. Istilah tu, dan itu perkataan itu memang ada di dalam sebuah buku yang insya-Allah saya akan kongsi dalam webinar 6 Disember nanti bersama Dr. Azmi dan Izzuddin Al-Jitrawi. Walaupun saya nak cerita tentang ini dulu, bahawa sebenarnya apa yang terjadi pada Prof Soleha yang saya lihat apabila kita dia telah macam mana istilahnya, didakwa ke? Bukan didakwa lah, maknanya ditegur ataupun telah transgress ataupun melampaui atau adab-adab tata susila, peraturan para akademik ataupun institusi pendidikan kita yang sebenarnya tidak membenarkan ataupun yang perlu jaga dia punya credibility apabila dia berbicara bukan pada bidangnya. Itulah sebenarnya apa yang terjadi. Kalau kita tengok, dia berlaku pemisahan, dikotomi pada sistem pendidikan kita. Itu memang nyata. Dan apa yang berlaku pada Prof Soleha itu adalah satu yang memang didasarkan pada kerangka itu, kerangka pemisahan ilmu itu, ataupun kita sebut sekularisme. Kerangka sekularis itu berlaku. Sekularisme ada pemikiran. Sekular ni, kalau ikut Prof Nakib Alatas, adalah satu bentuk sekular, pemisahan yang telah mengeluarkan elemen rohaniah, elemen spiritual di dalam institusi penting di dalam sebuah negara, tentang politiknya, ekonominya, pendidikan. Jadi itu yang Prof Soleha terhukum dalam kerangka ini. Prof Soleha dan juga beberapa tokoh-tokoh juga, dia transgress, dia terkeluar daripada kita berada dalam kerangka tu. Jadi memang tak salah lah kalau Kementerian Pendidikan Tinggi menghukum ataupun menegur apa yang sedang berlaku, sebab kita duduk dalam kerangka tu. Tetapi kalau kita balik pada kerangka zaman Abbasiyah misalnya, zaman kemuncak tamadun ilmu dulu, dia tak berlaku begitu. Kalau kita tengok zaman Darul Hikmah sebagai kemuncak ilmu, dia berlaku kesilangan itu, the crossover ilmu itu. Kalau kita tengok contohnya Ibn Sina, Avicenna, dia kalau dikenal sebagai seorang tokoh tabib, seorang doktor lah kalau istilah hari ini, seorang, kalau di akademiknya, dia memang kalau dalam fakultinya, fakulti medik lah, dia fakulti medik. Tapi ramai tak tahu bahawa Ibn Sina itu dia menulis kitab, dan dia membina sebuah penulisan tentang politik, siasat. Dia buat kitab dan dia mensyarahkan. Dia ada kitab dia, Siasah, tentang politik kenegaraan. Dan itu menjadi rujukan banyak negara-negara dan juga Barat mengambil politik siasah Ibn Sina itu. Sebab itu kalau kita tengok apa yang berlaku pada hari ini, sebenarnya kat situ je. Sebab kita membentuk satu zaman Islam dulu, pemikiran pendidikannya adalah bersifat kulliyat. Dia bersifat syumul. Dia bersifat all-rounder daripada dulu. Tetapi bila kita dah masuk zaman ini, zaman pendidikan moden ini, maka kita memang terikat dengan dikotomi itu, permisahan itu. Kalau awak duduk pengajian ini, itu je, tak boleh cakap benda lain. Kalau kita tengok, itulah sistem dikotomi itu, pemisahan itu. Itulah sekular yang kita warisi sekarang ni dalam sistem pendidikan, politik, ekonomi kita. Tak boleh bercakap. Kita seperti balik pada zaman Dark Ages, di mana zaman dulu gereja tidak dibenarkan bercakap soal-soal saintifik. Sebab tu kalau kita tengok Galileo, bila dia bercakap tentang matahari itu, bumi mengelilingi matahari, dia dihukum. Dia dihukum sebab dia dikatakan sebagai ahli sihir. Ini tak boleh. Jadi kita bukanlah balik pada zaman tu, tapi kita mewarisi kerangka itu apabila kita menghukum sesuatu. Jadi zaman Islam itu, Ibn Sina, dia ada kitab. Dia seorang tokoh tabib, tapi dia bercakap tentang siasah. Sama juga macam Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Kita kenal dia sebagai ahli sufi. Kita kenal dia sebagai orang yang tasawuf, orang akhlak. Tapi kita tak pernah tengok dia, Imam Al-Ghazali ni, dia memang ada kitab menegur pemerintah. Dia ada surat-surat dia. Dia ada surat dia. Dan Imam Al-Ghazali ni dia dalam bidang falsafah. Kalau maknanya dia sepatutnya, dia kalau dia hidup zaman ni memang dah kena viral lah. Imam Al-Ghazali, Ibn Sina dah kena viral lah. Dah kena tiaw dengan netizen lah. Sebab kalau Ibn Sina tu duduk medik, dia bercakap bab politik. Memang kena tiaw lah. Memang kena kau-kaunya. Kan? Tapi kita tengok, itu kita berada pada dimensi yang berbeza sekarang. Sebab tu kita kena faham kat situ. Sebenarnya kita kena faham, kita tak payah menyalahkan, tak payah menuduh, tak payah menyerang. Tapi cuma kita tengok, oh begini rupanya. Inilah hakikat zaman, realiti yang kita hadapi. Jadi kita membuka minda kita, oh okey. Inilah dia. Inilah perbezaan zaman kemuncak peradaban dulu dengan sekarang. Bahkan bukan zaman Abbasiyah tu je pun. Kalau kita tengok contoh Syekh Ahmad Fatani. Dia al-alamah. Dia muhaddis. Dia juga dikenal sebagai ulama fiqh. Tapi tahu tak kita, dia adalah pernah menulis tentang bagaimana menukar tembaga kepada emas, ataupun macam mana nak buat emas. Itu adalah alkemis tu, ahli kimia tu. Dia buat kitab tu, dari kitab. Dia ulama fiqh, tapi dia tulis kitab kimia. Kalau hari ni memang kena troll lah. Memang kau kena troll. Apa hal Syekh Ahmad Fatani ni tulis cerita kimia? Who are you nak cerita pasal kimia? Dia tak boleh. Kan? Jadi kita berada pada dimensi yang berbeza. Jadi kita melihat dengan mata seekor elang. Bukan kita melihat seperti seekor belalang. Kita tengok belalang, oh ni tokoh ni dah bercakap ni, prof ni cakap macam ni, dia apalah dia ni. Jadi itulah yang kita sedang warisi sekarang. Sebab perbezaan itu sangat jauh. Orang kata dasar tempat kita pijak untuk kita terbang ke atas tu sangat jauh. Jadi kalau kita mengambil tapak kita adalah tapak sekularis, tapak dikotomi untuk kita terbang ke atas, maka kita akan tengoklah arah kita pergi ke mana. Tapi kalau kita berpijak kepada melihat bahawa ilmu itu bersifat al-kulliyat, dia boleh maknanya orang tu punya kredibiliti, punya kemampuan yang dikurniakan untuk dia bercakap dan untuk memberi pandangan yang murni, yang dapat memberi kepada kemajuan, kepada keilmuan dan peradaban. Jadi kat situlah kita akan tengok. Sebab perbezaan, contoh kita nak katakan, contoh saya bawa satu lagi, teori manusia berbeza daripada Al-Quran dengan teori modern sains. Charles Darwin mengatakan manusia daripada beruk. Kan? Tapi itulah sains evolution yang kita diajar, sains moden ni. Humanism. Jadi dia membentuk kerangka falsafah, psikologi di universiti-universiti dengan basis petolaknya adalah manusia daripada beruk. So yang mengikut selepas itu adalah bagaimana psikologi yang kita tengok, psikologi kera. Dia memang, sebab Charles Darwin ni dikatakan sebagai seorang tokoh pemikir akademik dalam sains moden, dalam dunia moden. You have to accept it, terima dia. Tetapi kalau kita mengambil pandang daripada Al-Quran, kita ini daripada Adam, kan berbeza jauh tu langit dan bumi tu. Jadi kita melihat apa yang sedang berlaku pada kita ni, apalagi kita berada di era zaman yang terakhir ini, dia telah menjadikan satu pertembungan sebenarnya. Apa yang berlaku ni adalah satu pertembungan. Jadi kita berlapang dada lah melihat apa yang sedang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertembung dari segi sumber. Apa yang kita tengok, ramai yang cakap begitu. Sebab sumber yang diguna pakai dalam mengeluarkan hipotesis itu untuk berlaku adil, contohnya kepada Prof. Solihah, dia mengambil sumber, melihat daripada kitab-kitab Arab klasik yang lama, dan dia juga mengambil kitab-kitab orientalis pun ada juga, kita tengok dia ambil. Sebab itu dia diserang juga, dia diserang, dia merujuk kitab-kitab orientalis, menunjukkan ada perhubungan di antara bangsa Melayu dengan Rom tu pada kitab orientalis, kitab barat, ataupun buku-buku sumber daripada barat. Jadi sumber ni kita kena faham. Kita ada sumber China yang dulu, sumber Arab, dan sumber daripada barat itu sendiri.
sumber orientalis itu sendiri. Jadi kita kena melihat sudut pandang itu juga. Maka akan berlakulah pertemuan itu. Apakah kita nak melihat ni sebagai satu khilaf atau satu perselisihan ataupun perpecahan, perselisihan pendapat. Jadi dia, Prof. Solehah telah mengeluarkan satu pendapat yang sangat bersemangat, sangat kehadapan, mengatakan orang-orang Melayu itu mengajar bangsa Rom. So dia ada pendapat dia. Jadi dia mengambil daripada sumber-sumber dia. Dan kita tahu sumber-sumber orientalis ini, saya tak sebutlah diragui, ya, tak sebutlah diragui. Bukan tak sebut, memang macam mana? Sebab orientalis ni kita tahu penjajah British yang datang menjajah kita ni, dia ambil kita punya manuskrip. Dia bawa lari manuskrip. Pasal apa pun kita tak tahu. Kan? Dia ambil. Nak ambil emas tu kita faham lah. Jadi bila kita tengok dia ambil tu, kita dah mula curiga lah. Dan dia ambil, dan kita tengok sebab kita hairan, kita punya khazanah ilmu yang banyak ni ada di Leiden, Universiti Leiden di Belanda, ada di Vatican, ada di Oxford, ada di Russia. Manuskrip yang banyak ni. Jadi mereka telah menghilangkan sumber-sumber asal Melayu ni, yang premier lah kalau kita tengok, tapi dihilangkan akibat penjajahan itu. Jadi kita dah orang kata patah sayap lah dalam nak menunjukkan kehebatan bangsa Melayu itu. Bukan kita nak cerita pasal orang Melayu ni pernah mengajar bahasa Rom. Wallahualam, itu contention, hipotesis Prof. Solehah yang dia kena buktikan. Dia kena berhadapan lah dengan dia punya lembaga akademik pengajian tu. Tapi saya nak sebut satu interview yang pernah saya ikuti, temu bual almarhum Tun Daim Zainuddin. Almarhum Tun Daim Zainuddin, Allah yarham. Dalam temu bual dia tentang ekonomi dan juga bagaimana orang Melayu nak jadi bagus, jadi hebat dalam bisnes, dalam perdagangan, dalam ekonomi. Antara kenyataan, Allah yarham, Tun Daim Zainuddin adalah mengatakan bahawa kita sebenarnya 500 tahun dulu kita adalah bangsa Melayu yang hebat dari segi sudut perdagangan. Kita menguasai ekonomi, bukan ekonomi, the skill, kemahiran itu memang ada pada orang-orang Melayu pada 500 tahun dulu. Ini kenyataan almarhum Tun Daim Zainuddin. Boleh tengok dalam, kalau tak siap saya, dalam interview dia Herlet atau boleh buka balik tengok. Dia sebut begitu. Dan kita tahu memang ada sejarahnya, memang sebab dia Melaka dikenali sebagai Venice Timur pada satu ketika dulu. Jadi kehebatan itu apakah sekadar tokonya ke, kedainya ke, kompleksnya ke? Tak. Dia kehebatan Melayu pada zaman Venice Timur itu adalah kebolehan berniaga itu. Maknanya kalau kita katakan zaman tu, kalau zaman sekarang ni, kita kata sekarang ni orang yang menguasai ekonomi, misalnya Elon Musk misalnya. So pada zaman itu 500 tahun dulu, orang Melayu tu, ini istilah saya, gambaran kita. Kalau kehebatannya digambarkan oleh almarhum Tun Daim Zainuddin, mana ada Elon Musk Melayu pada zaman itu? Kalau dia boleh pergi ke Venice Timur, ke Venice, boleh pergi dekat Itali, boleh pergi dekat Afrika, berdagang dan sebagainya. Dia kena sampai ke level tu secara logik dan rasionalnya. Jadi apakah dakwaan itu overclaim ke? Ataupun itu just rational logic pun kita dah boleh fikir. Kan? Jadi kita tersangkut dan bertembung pada sumber-sumber. Pada sumber, orang kata source kita. Sumber yang diguna pakai untuk membuktikan kehebatan orang Melayu itu. Kehebatan orang Melayu. Dan saya kenal secara peribadi lah Prof. Solehah ini. Memang dia bersifat semangat dia dalam membangkitkan balik jiwa Melayu itu. Mungkin kesilapan dia kat situ lah, khilafnya kat situ lah. Tapi itulah dia. Nak buat macam mana karakter Prof. Solehah? Kalau kita tengok, dia akan bercakap. Dia ada beberapa, manusia ada kesilapan. Tapi kalau kita tengok, saya menulis buku tentang khazanah alam Melayu yang hilang ni. Yang buku ini khusus, ini bukan buku sejarah, buku pengkajian saya lah. Khusus saya saya baca buku ni dulu. Paul Whitley, The Golden Cherusy. Paul Whitley, dia adalah seorang profesor. Dia tulis buku ni pada tahun 1961. So buku saya ni, ekstrak ataupun apa yang saya ambil dari buku ni
Dan sebab saya cuba nak mengkaji betul tak zaman kita ni dulu digelar sebagai semenanjung emas, sewarna bumi tu. Betul tak? Jadi pengkajian kita lakukan sendiri. Dan yang mengejutkan saya bila saya buat kajian, kita buat analisa dan kita go through buku Golden Cenosi Paul Whitley ni, mengejutkan. Kalam dan kalimat-kalimat yang dia guna tu, dia meremehkan kehebatan bangsa Melayu tu. Kalau itu istilah saya lah, dia bukan. Kalau tuan-tuan dengar nanti Dr. Azmi lagi terbakar lah. Lagi terbakar. Macam mana orientalis dengan dia punya skill skill penulisan itu, dia macam dia manipulate perkataan-perkataan dalam buku dia yang menunjukkan bahawa orang Melayu ni ataupun bangsa Melayu ni pernah hidup dalam dark ages. Jadi kadang-kadang kita tak mengalami benda tu. Kita tak mengalami apa yang Prof Solehah alami dalam ketika pencarian dia. Kita tak mengalami apa yang Dr. Azmi lalui ketika dia pergi tengok macam mana British kolonial dia menipu sejarah. Kita tak mengalami tu. Kita tak ada jiwa tu, rasa tu kita tak ada. Sebab tu kemarahan itu mungkin tak ada pada kita. Tapi saya ada sedikit tu pada ketika ini, sikit saya buat. Sebenarnya saya bukan sejarah, tapi saya baca buku ni, saya terkejut beberapa kalimat-kalimat dia. Saya boleh sharekan dalam ni. Saya tulis dalam buku saya ni. Bagaimana Paul Whitley ni tulis, sungguh dia merendahkan lah, itu istilah saya, merendahkan orang Melayu ni. Berbeza dengan kalau kita tengok buku yang ditulis oleh Ibn Battuta misalnya. Ibn Battuta dia tulis dalam Ar-Rihlah dia tulis tentang keindahan bangsa Melayu, raja-raja dia, kekayaan dia, tulis satu-satu Ibn Battuta. Tapi kalau kita tengok kalimat yang digunakan oleh orientalis ni, wow, kita baca pun, kalau istilah saya terbakar. Tengok antara yang ini bukan Paul Whitley. Ini saya tunjuk dia punya komentar buku Paul Whitley. Dalam buku tu, Sir Roland Bradell, dia tulis, the future student of Malay history will be immeasurably indebted to Sir Roland for the pioneer work which he has done to illuminate the dark ages of Malay. The dark ages of Malay. Dalam bahasa Melayunya, bagi pelajar-pelajar Melaya, sebab ditulis ni di Universiti Melaya zaman tu, dia buat komen. Jadi dia kata buku ini bagi pelajar-pelajar Melaya akan datang, pelajar-pelajar Melayu akan datang. Ini ditulis pada 1961. Tentu akan terhutang budi tidak terkira kepada penulis kerana kerja asasnya di mana dia telah melakukan pencerahan, illuminate bagi zaman kegelapan Melaya. Saya kata, itu cara dia pandang. Jadi cara dia memandang. Dan saya quote kata Dr. Tantiana Denisova, Dr. Tantiana yang merupakan seorang akademik sejarawan di ISTEC. Dia tulis buku tentang refleksi historiografi alam Melayu. Dia tulis, dia mengatakan bahawa lazimnya para orientalis menganggap Islam sebagai faktor negatif dalam proses perkembangan alam Melayu. Mereka tidak mahu melihat bahawa Islam memajukan perkembangan masyarakat dan bangsa Melayu. Mereka juga tidak mahu melihat bahawa Islam berpengaruh dalam usaha mengembangkan kebudayaan dan pemikiran umum, termasuklah ilmu, falsafah dan bahasa Melayu. Penjajahan terhadap negeri-negeri Melayu oleh orang Eropah tidak memajukan juga proses pemerolehan, penyimpangan dan penelitian warisan umat Islam. Orang Eropah, iaitu kaki tangan, kolonial maupun penyelidik orientalis, tidak berminat memahami dan mencipta semula secara wajar sejarah Islam Melayu yang tulen. Ini adalah quote daripada Dr. Tantiana, ISTEC. Jadi, kat sini sebenarnya kalau kita tengok, jadi apa yang polemik dan kontroversi yang terjadi ni sebenarnya, itu yang saya sebut, it is a wake up call. Ia adalah menyedarkan balik sebenarnya. Kita kena kembali melihat sejarah jati diri kita yang tulen, yang benar, yang kita lihat murni. Sebab hari ini kita bergantung
kalau tak 100% pun kepada sejarah sumber orientalis. Di mana sumber-sumber Islam? You all tengok, tuan-tuan tengok apa yang dikatakan oleh Paul Whitley pada ketika dia menulis The Golden Chronicles. Sebab dalam buku ni dia kata semenanjung emas ini bukan terletak di alam Melayu, bukan di semenanjung emas ni, bukan di tanah Melayu, bukan di Malaysia ni, tapi dia tengok longitude dan semua. Dia kata kesimpulannya adalah di Burma, pendapat dia, which is saya kata okey, Burma, dia kata Burma dengan kajian dia. Sedangkan kalau kita tengok sejarah-sejarah Ibn Battuta dulu dan pedagang-pedagang Raja Cina, bahkan kita tengok Mahar Cheng Ho yang datang, dia melihat sendiri kekayaan emas itu ada. Tetapi Paul Whitley dalam, saya tak mengatakan salah lah, itu pandangan dia lah, tapi cara dia meletakkan itu, dia macam menafikan bahawa okey, semenanjung emas tu bukan sebenarnya di tanah Melayu, sebenarnya di Burma. You all tengok dia tulis macam mana dia punya conclusion yang dia letakkan. Dan yang lebih mengejutkan apabila dalam introduction dia tulis sumber yang diambil for the Chinese, the Greek and Latin text, the original is quoted. So dia ambil kebanyakan sumber itu daripada Chinese, Cina punya sumber, Greek dan Latin. But I regret, dia sebut, I regret that I have not been able to do this for the Arab or the Indian sources. Maknanya apa? Saya jadi pelik, kenapa dia tak ada keupayaan untuk mengambil sumber-sumber daripada Arab dan India, which is kita tahu mesti ada, Arab tu ada, tapi dia tak ambil. Seolah dia tak apa, itu cara dia, kerangka dia menulis tesis ini, PhD dia. Tapi mengapa dia meninggalkan sumber Arab itu, Ibn Battuta misalnya, ataupun banyak sumber-sumber Arab yang kita tahu banyak, tapi dia mengambil ini untuk dia come to the conclusion bahawa semenanjung tanah emas itu bukan berada di sini, tapi berada di Burma. Ini saya tulis dalam buku saya, Khazanah Hilang. Sebab bila terjadi polemik dan kontroversi ni, saya melihat, saya sudah memahami lah kerangkanya, kemana arah sebenarnya pertembungan, kemarahan orang akan terjadi. Dan saya lebih melihat bahawa ini sebenarnya adalah masalah pemisahan, dikotomi, ataupun sekular base tapak untuk kita melihat sejarah benar bangsa Melayu ini. Dan sumber yang kita ambil ini, sumber yang kita rely on, kita pegang dan kita tahu itu adalah sumber-sumber orientalis. Tuan-tuan akan tengok nanti pada 6 hari bulan Disember nanti macam mana Dr. Azmi akan kau dia bedah macam mana geng-geng British ini, orientalis ni. Dia tengoklah, sebab tu tajuk kita buat dalam seminar, webinar tu adalah fitnah sejarah, agenda yang tersirat. Macam itulah kita sebut. Sebab kita kena ada rasa curiga lah kepada bangsa ini. Bukan kita bermusuh, curiga itu kena ada. Dan itu pun yang disebut di dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Dia ni bangsa Nasara ni, Yahudi ni, dia tidak akan ada rasa baik pada umat Arab, umat Melayu yang Islam itu, dia tak akan ada. Sebab tu kita kena ada stand kita lah. Kita kena ada pasak kita lah untuk melihat daripada kerangka yang benar, di mana sebenarnya bangsa Melayu yang ada jati diri, yang ada khazanah, yang ada ketamadunan ini, kat mana kita nak meroket, kat mana kita nak berada di puncak, kat mana kita nak berada di titik kecemerlangan. Sebagaimana Syekh Ahmad Fatani sebut dalam kitabnya, dalam Hadikatul Azhar, dia menyebut tentang kalimat bahawa orang Melayu ini adalah orang yang hebat. Saya akan bacakan teks Syekh Ahmad Fatani pada seminar 6 Disember itu nanti dalam Hadikatul Azhar. Dan inilah sebenarnya yang patutnya kita melihat, wake up call, panggilan, dan kita melihat ini adalah satu transisi yang sedang berlaku, peralihan yang sedang berlaku pada bangsa kita, orang Melayu ni. Jangan lagi diperkotak-katikkan, jangan dipermainkan, jangan diperbodohkan. Bukan saja bangsa lain, tapi bangsa kita yang ada agenda tersendiri, politik ke, kewangan ke, apa benda. Kita kena duduk membina balik jati diri kita. Apabila kita tengok
kontroversi ini, polemik ini sebenarnya adalah isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bahawa kita kena bangkit. Kita kena melihat sejarah kita yang benar. Bahkan sejarah keturunan warisan leluhur yang ada dalam darah kita ni. Kita kena kaji balik. Kita tak boleh bergantung pada sumber yang lain dah, yang telah hilang. Sumber ni kita kena kembali. Mudah-mudahan Allah hadirkan kepada kita petunjuk bahawa kita adalah bangsa yang punya jati diri, punya kekuatan, punya kehebatan dan boleh membawa amanah untuk mengembalikan peradaban yang disebut oleh Nabi SAW, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu pada bangsa, pada umat yang duduk pada ketauhidan, pada adab dan pada cita-cita membangun peradaban. Saya ingat itu je pada malam ni, tak boleh cakap banyak-banyak kerana habis modal, tak boleh bawa dalam webinar. Jadi itu yang saya janji kepada sahabat-sahabat di dalam TV Sufi. Itu pun saya ingat sudah memadai lah untuk membakar semangat kita. Untuk kita ni kena jadi bangsa yang cerdik, kena baca buku, kena cari bahan, kena cari sumber. InsyaAllah Allah akan tunjukkan. Itu saja, dan insyaAllah kita doa Allah beri kepada kita kebaikan, limpahan, apalagi yang diusahakan oleh TV Sufi ini, untuk sentiasa mencerdikkan, memandaikan supaya kita melihat dari sisi yang sebenar. Supaya ini kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tunjukkanlah kepadaku yang betul itu betul, yang benar itu benar, yang hak itu hak. Dan ya Allah, kau jauhkanlah kami ya Allah daripada melihat kepalsuan yang sering datang di depan mata kita, yang kita terlupa itu sebenarnya kepalsuan, tapi kita nampak itu kebenaran. Dan kita mendukung dan kita pula pergi like kepada benda yang kepalsuan. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu. Wallahu alam, itu je daripada saya. Okay, Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.